Suku Pertama 2026 dijangka jadi musim sibuk untuk sektor tenaga boleh baharu. Nota Penyelidikan Kenanga menjangkakan beberapa pembangkit bergerak serentak bidaan LSS6, eksekusi LSS 5+ dan pembukaan permohonan solar ATAP sejak 1 Januari serta bidaan kuota tambahan tarif galakan sebanyak 300 megawatt bermula Februari. Malaysia bersedia menjadi peneraju serantau dalam peralihan tenaga dan industri tenaga boleh diperbaharui. Ia bagi menjalin kerjasama membangunkan sektor tenaga boleh diperbaharui melalui program solar berskala besar. Malaysia telah berjaya melebihi sasaran tahun 2025 untuk mencapai 31% kapasiti tenaga boleh diperbaharui. Peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui perlu diberi penekanan. Bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah berkata, ia adalah program tumpuan pengeluaran hala 7 perubahan tenaga negara. Boleh generate dari sudut tenaga boleh diperbaharui ini, dan kita dapat ekspor juga, dan juga kita dapat tambah pendapatan negara kita sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisha Aliyah Humairah binti Nur Anizan dari kelas PIM 2. Pada hari ini saya ingin membentangkan tugasan pertama saya, iaitu persembahan bagi kod subjek GISC 1082, iaitu isu semasa dan cabaran masa depan. Tugasan ini bertajuk sumber tenaga boleh diperbaharui. Antara isu kandungan yang saya akan terangkan ialah pengenalan, potensi pasaran, keperluan pembangunan tenaga boleh diperbaharui di Malaysia, cabaran yang perlu dihadapi dan akhir sekali ialah kesimpulan. Sebelum saya melanjutkan penerangan saya bagi tajuk ini, mari kita ketahui terlebih dahulu apakah itu tenaga boleh diperbaharui. Jadi, tenaga boleh diperbaharui merujuk kepada sumber tenaga yang diperoleh daripada sumber semula jadi yang tersedia dan tidak akan habis walaupun digunakan secara berterusan. Antara contoh utama tenaga boleh diperbaharui ialah tenaga solar, angin, hidro, ombak dan biodiesel. Jadi, perkara ini telah berbeza dengan bahan api fosil seperti petroleum, arang batu dan gas asli yang jumlahnya terhad serta mengambil masa berjuta-juta tahun untuk terbentuk. Tenaga boleh diperbaharui lebih mesra alam dan mampu menyokong pembangunan mampan dalam jangka masa panjang. Mari kita lihat satu persatu jenis-jenis tenaga boleh diperbaharui. Jadi, yang pertama ialah tenaga solar. Apakah itu tenaga solar? Tenaga solar ialah tenaga yang diperoleh daripada cahaya dan haba matahari. Sumber ini merupakan antara tenaga boleh diperbaharui yang paling banyak digunakan di dunia. Tenaga solar berfungsi melalui penggunaan panel solar yang terkena pada sel ini. Ia akan menghasilkan arus elektrik melalui proses penukaran tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Jadi, antara kelebihan utama tenaga solar ini ialah sumbernya tidak akan habis selagi matahari terus bersinar. Selain itu, tenaga ini tidak menghasilkan pencemaran udara dan tidak mengeluarkan gas rumah hijau semasa proses penjanaan elektrik. Di Malaysia, tenaga solar sangat berpotensi kerana negara kita menerima cahaya matahari sepanjang tahun. Contoh penggunaannya termasuk pemasangan panel solar di bumbung rumah, bangunan kerajaan dan kilang. Selain itu, terdapat juga ladang solar berskala besar yang mampu membekalkan elektrik kepada ribuan pengguna. Yang kedua pula ialah tenaga angin. Tenaga angin terhasil daripada pergerakan udara yang berlaku akibat perbezaan suhu dan tekanan atmosfera. Tenaga ini dijana menggunakan turbin angin. Apabila angin bertiup, ia akan memutar bilah turbin dan putaran tersebut akan menggerakkan generator untuk menghasilkan elektrik. Kelebihan tenaga angin ialah ia tidak mencemarkan alam sekitar dan tidak menghasilkan asap atau gas berbahaya. Selepas pemasangan,
kos penyelenggaraannya juga agak rendah. Namun begitu, keberkesanan tenaga ini bergantung kepada kelajuan angin itu di sesuatu kawasan. Di Malaysia, tenaga angin mempunyai potensi yang rendah dan lebih sesuai dibangunkan di kawasan pantai atau pulau yang mempunyai tiupan angin lebih kuat. Seterusnya kita lihat kepada tenaga hidro. Tenaga hidro pula ialah tenaga yang dijana daripada pergerakan air, sama ada daripada sungai atau empangan. Konsepnya mudah, iaitu apabila air dilepaskan dari empangan, aliran air yang deras akan memutar turbin lalu menghasilkan tenaga elektrik melalui generator. Tenaga hidro mempunyai kelebihan dari segi kestabilan bekalan elektrik kerana ia boleh dikawal melalui pelepasan air empangan. Selain itu, ia mampu menjana tenaga dalam jumlah yang besar. Di Malaysia, tenaga hidro sangat berpotensi, terutamanya di Sabah dan Sarawak yang mempunyai banyak sungai besar. Projek hidro mini juga boleh dibangunkan di kawasan pedalaman untuk membekalkan elektrik kepada penduduk luar bandar. Yang keempat pula ialah tenaga ombak. Tenaga ombak ialah tenaga yang diperoleh daripada pergerakan ombak laut. Ombak yang sentiasa bergerak akibat tiupan angin di permukaan laut mengandungi tenaga kinetik yang boleh dimanfaatkan. Tenaga ini dijana dengan menggunakan alat khas atau turbin yang dipasang di kawasan laut. Apabila ombak bergerak, ia akan memutar turbin dan menghasilkan elektrik. Kelebihan tenaga ombak ialah ia merupakan sumber yang berterusan di kawasan pesisir pantai dan tidak menghasilkan pencemaran udara. Walau bagaimanapun, di Malaysia, teknologi ini masih dalam peringkat kajian dan belum digunakan secara meluas. Akhir sekali, kita lihat kepada tenaga biojisim. Tenaga biojisim ialah tenaga yang dihasilkan daripada bahan organik seperti sisa pertanian, kayu, sisa makanan dan najis haiwan. Bahan-bahan ini boleh dibakar secara terkawal atau diproses untuk menghasilkan haba dan elektrik. Kelebihan utama tenaga biojisim ialah membantu mengurangkan sisa buangan dan pencemaran alam sekitar. Selain itu, ia sangat sesuai untuk Malaysia kerana negara kita merupakan pengeluar utama hasil pertanian seperti kelapa sawit. Sisa daripada industri ini boleh dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. Contoh penggunaannya termasuk loji tenaga biojisim dan penggunaan sisa kelapa sawit sebagai bahan api untuk menjana elektrik. Jadi, mari kita kembali semula kepada topik utama kita tadi, iaitu potensi pasaran dan keperluan tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Jadi, Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun menghadapi peningkatan permintaan tenaga saban tahun. Pertambahan penduduk, perkembangan sektor perindustrian serta pembangunan infrastruktur menyebabkan penggunaan elektrik semakin meningkat. Oleh itu, kebergantungan sepenuhnya kepada bahan api fosil bukan lagi satu pilihan yang selamat untuk jangka panjang. Dalam konteks ini, tenaga boleh diperbaharui menjadi alternatif yang amat penting bagi memastikan bekalan tenaga negara kekal stabil dan berterusan. Antara sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang paling berpotensi di Malaysia ialah tenaga solar. Tenaga solar ialah tenaga yang diperoleh daripada cahaya dan haba matahari. Malaysia terletak berhampiran garisan khatulistiwa
dan menerima cahaya matahari sepanjang tahun dengan purata antara 4 hingga 8 jam sehari. Keadaan ini menjadikan tenaga solar sebagai sumber yang sangat sesuai untuk dibangunkan secara meluas. Panel solar yang mengandungi sel fotovoltaik mampu menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Tenaga ini boleh digunakan terus untuk kegunaan harian atau disimpan di dalam bateri untuk kegunaan pada waktu malam. Potensi pasaran tenaga solar sangat luas kerana ia boleh dipasang di bumbung rumah, kediaman, bangunan kerajaan, sekolah, universiti dan juga kilang-kilang industri. Selain itu, pembinaan ladang solar berskala besar di kawasan tanah terbiar mampu membekalkan tenaga elektrik kepada ribuan pengguna. Dengan kos pemasangan yang semakin berkurangan dan kesedaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap kepentingan tenaga hijau, tenaga solar dijangka terus berkembang sebagai sumber utama tenaga alternatif di Malaysia. Selain tenaga solar, tenaga hidro juga memainkan peranan penting dalam sektor tenaga boleh diperbaharui negara. Tenaga hidro ialah tenaga yang dijana daripada pergerakan air, sama ada daripada sungai atau empangan. Malaysia mempunyai banyak sungai utama dan empangan besar, terutamanya di Sabah dan di Sarawak. Apabila air dilepaskan dari empangan, aliran air yang deras akan memutar turbin dan seterusnya menggerakkan generator untuk menghasilkan elektrik. Tenaga hidro mempunyai kelebihan dari segi kestabilan bekalan kerana jumlah tenaga yang dijana boleh dikawal melalui pengurusan aliran air seperti mana yang telah saya terangkan tadi. Tambahan pula, empangan bukan sahaja berfungsi untuk penjanaan elektrik, malah membantu dalam kawalan banjir, pengairan, pertanian dan bekalan air domestik. Projek hidro mini juga boleh dilaksanakan di kawasan pedalaman yang sukar dihubungkan dengan grid elektrik nasional. Hal ini membuktikan bahawa tenaga hidro masih mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan bagi memenuhi keperluan tenaga negara. Seterusnya, tenaga biojisim. Tenaga biojisim turut mempunyai potensi pasaran yang signifikan di Malaysia. Tenaga biojisim dihasilkan daripada bahan organik seperti sisa pertanian, kayu, sisa makanan dan najis haiwan. Malaysia sebagai antara pengeluar utama kelapa sawit dunia mempunyai bekalan sisa pertanian yang sangat banyak seperti tandan kosong, pelepah dan tempurung kelapa sawit. Bahan-bahan ini boleh diproses melalui pembakaran terkawal atau sistem biogas untuk menghasilkan tenaga elektrik dan haba. Pembangunan tenaga biojisim bukan sahaja membantu menjana tenaga alternatif, malah mengurangkan masalah pelupusan sisa yang boleh mencemarkan alam sekitar. Industri biojisim juga berpotensi membuka peluang ekonomi baharu dan meningkatkan nilai tambah kepada sektor pertanian negara. Di samping itu, tenaga angin dan tenaga ombak juga boleh dipertimbangkan sebagai sumber tambahan tenaga boleh diperbaharui. Tenaga angin dihasilkan melalui pergerakan udara yang memutar turbin untuk menjana elektrik. Walaupun kelajuan angin di Malaysia tidak setinggi negara 4 musim, kawasan pantai dan pulau tertentu masih mempunyai potensi untuk pembangunan skala kecil. Tenaga ombak pula diperoleh daripada pergerakan ombak laut
yang mengandungi tenaga kinetik. Malaysia mempunyai garis pantai yang panjang, namun teknologi ini masih berada pada tahap kajian dan pembangunan. Walaupun belum digunakan secara meluas, kedua-dua sumber ini mempunyai potensi jangka panjang sekiranya teknologi yang lebih efisien diperkenalkan. Seterusnya, kita lihat kepada keperluan tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Di sini saya telah senaraikan 5 keperluan, iaitu yang pertama, mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Yang kedua, ialah menangani isu perubahan iklim. Yang ketiga pula ialah menjamin keselamatan dan kestabilan tenaga negara. Manakala yang keempat pula ialah menyokong pembangunan mampan, dan yang terakhir ialah meningkatkan akses elektrik di kawasan luar bandar. Jadi tanpa melengahkan masa, mari saya terangkan dengan lebih lanjut. Pembangunan tenaga boleh diperbaharui amat diperlukan bagi mengurangkan kebergantungan negara kepada bahan api fosil, sumber seperti arang batu dan gas asli. Bukan sahaja terhad, malah harganya tidak stabil dan bergantung kepada pasaran global. Jika berlaku krisis antarabangsa atau kenaikan harga minyak dunia, bekalan tenaga negara boleh terjejas. Dengan mempelbagaikan sumber tenaga melalui solar, hidro dan biojisim, Malaysia dapat meningkatkan keselamatan dan kestabilan tenaga negara. Selain itu, penggunaan tenaga boleh diperbaharui penting dalam usaha menangani perubahan iklim. Pembakaran api fosil menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang menyumbang kepada pemanasan global. Kesan perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, banjir dan peningkatan paras laut boleh memberi impak yang besar kepada ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, peralihan kepada tenaga hijau dapat mengurangkan pelepasan karbon dan membantu memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bukan itu sahaja, sumber tenaga boleh diperbaharui dapat menjamin keselamatan dan kestabilan tenaga negara. Hal ini bermaksud negara perlu mempunyai bekalan tenaga yang mencukupi dan stabil supaya kehidupan rakyat serta aktiviti ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Salah satu cara untuk mencapai perkara ini ialah dengan mempelbagaikan sumber tenaga. Apabila sesebuah negara hanya bergantung kepada satu sumber tenaga sahaja, contohnya minyak atau gas dari luar negara, ia boleh menyebabkan risiko kepada keselamatan tenaga negara. Hal ini kerana jika berlaku masalah seperti krisis global, peperangan atau kenaikan harga minyak dunia, bekalan tenaga mungkin akan terganggu dan menjadi lebih mahal. Oleh itu, dengan mempelbagaikan sumber tenaga seperti tenaga solar, tenaga hidro dan sumber tenaga boleh diperbaharui yang lain, negara tidak perlu terlalu bergantung kepada bahan api yang diimport dari luar negara. Sebagai contoh, tenaga solar boleh dihasilkan melalui cahaya matahari yang banyak di negara kita, manakala tenaga hidro pula boleh dijana melalui empangan air. Sumber-sumber tempatan ini dapat membantu memastikan bekalan tenaga negara sentiasa mencukupi. Yang keempat pula ialah menyokong pembangunan mampan. Pembangunan mampan merujuk kepada pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Konsep ini menekankan keseimbangan antara
tiga aspek utama iaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pemeliharaan alam sekitar. Dalam hal ini, penggunaan tenaga boleh diperbaharui memainkan peranan yang sangat penting. Hal ini kerana tenaga boleh diperbaharui mampu menyokong ketiga-tiga aspek tersebut secara serentak. Dari segi ekonomi, pembangunan tenaga boleh diperbaharui dapat menjana pendapatan negara serta membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat. Contohnya dalam sektor teknologi tenaga solar, hidro dan angin. Dari segi sosial pula, pembangunan ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kerana ia menyediakan peluang pekerjaan dan juga bekalan tenaga yang lebih stabil kepada rakyat. Selain itu, dari segi alam sekitar, tenaga boleh diperbaharui membantu mengurangkan pencemaran dan pelepasan gas rumah hijau. Kerana sumber tenaga ini lebih mesra alam berbanding bahan api fosil seperti arang batu dan petroleum. Akhir sekali ialah meningkatkan akses elektrik di kawasan luar bandar. Seperti yang kita tahu, masih terdapat beberapa kawasan luar bandar dan pedalaman yang sukar untuk mendapatkan bekalan elektrik secara terus melalui grid utama. Hal ini berlaku kerana kedudukan kawasan tersebut yang jauh dari bandar serta faktor bentuk muka bumi yang menyukarkan pembinaan infrastruktur elektrik. Oleh itu, penggunaan tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar dan hidromini merupakan satu penyelesaian yang sangat sesuai bagi kawasan tersebut. Tenaga solar contohnya boleh dijana melalui pemasangan panel solar yang menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan elektrik. Selain itu, hidromini juga boleh digunakan di kawasan yang mempunyai sumber air seperti sungai kecil untuk menjanai tenaga elektrik dalam skala yang lebih kecil tetapi mencukupi untuk kegunaan penduduk setempat. Melalui penggunaan sumber tenaga ini, masyarakat di kawasan luar bandar dapat menikmati bekalan elektrik yang lebih mudah dan stabil tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada sistem grid utama. Kesannya, perkara ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar, memudahkan aktiviti harian seperti pembelajaran, perniagaan kecil dan penggunaan teknologi. Secara tidak langsung, ia juga dapat mengurangkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar, sekaligus memastikan pembangunan negara berlaku secara lebih seimbang dan menyeluruh. Walau bagaimanapun, pembangunan tenaga boleh diperbaharui turut menghadapi beberapa cabaran seperti kos permulaan yang tinggi, kekurangan kepakaran teknikal serta keperluan teknologi moden. Namun demikian, dengan sokongan dasar kerajaan yang kukuh, pelaburan berterusan dan peningkatan kesedaran masyarakat, cabaran ini mampu diatasi secara berperingkat. Jadi, sebagai kesimpulannya, tenaga boleh diperbaharui mempunyai potensi pasaran yang luas dan amat penting bagi masa depan Malaysia. Dengan kelebihan sumber semula jadi seperti cahaya matahari yang banyak, sungai yang luas serta sektor pertanian yang kukuh, negara berupaya menjadi antara peneraju tenaga hijau di rantau ini. Pembangunan tenaga boleh diperbaharui bukan sahaja menjamin keselamatan tenaga negara, malah menyumbang kepada perlindungan alam sekitar dan kesejahteraan generasi akan datang. Oleh itu, semua pihak perlu
bergandeng bahu bagi memastikan peralihan kepada tenaga hijau dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesan. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.